Assalamualaikum dan hello everybody, welcome back to another video. Jadi hari ni aku akan react lagi satu video Raya, MV Raya daripada Aisyah Retno yang bertajuk Jodoh Lebaran. So without further ado, let's get right into the video. Okay, so sebab kita tengok daripada starting dia mulakan dengan vibe retro, vibe dulu, zaman dulu kala punya. Kita tengok dia punya ratio pun 1:1, beta, TV beta tu, lokasi kejadian di pasar seni dari geng perempuan dengan geng lelaki. Jodoh Lebaran. Lepas tu kita ubah kepada agak moden sikit kali ni. Dia full screen terus. Dia apa panggil? Horizontal 16:9. Fajar hari baru bangun tak gosok gigi, ragu-ragu ingin berbaju raya. Aduh sayang, hari ni lebarannya. Okay, not gonna lie suara Aisyah Retno padu aku suka gila dia punya suara. So, kita like jump from scene lama dengan scene baru nampak dia kembali balik kepada scene dulu, scene lama. And aku suka part dekat tangga ni, di mana dia ada dua angle lah. Satu daripada bawah ni, dan lagi satu daripada tingkat atas. Ni nampak ni tingkat atas. So dia ada dua angle lah untuk scene ni. 2, 3 kucing berlari, mana nak sama dengan si kucing belang. Alright. 2, 3 baju raya dah dibeli, jodoh di hari raya dah dapat ke sayang. Aku agak terkejut bila title tu muncul kembali, sebab sebenarnya tajuk lagu dia muncul waktu first je. Tadi dah muncul dah, ni dia muncul lagi sekali. Adakah sebab dia nak ingatkan kita tajuk lagu ni? Kucing belang, 2, 3 baju raya dah dibeli, jodoh di hari raya dah dapat ke sayang. Hey, ucapkan selamat hari raya dulu, kemudian nanti datanglah jodohku. Bersalaman bermaafan pada dunia, ikhlas jodoh lebaran kan datang juga. Aku rasa storyline dekat sini sebenarnya kita tengok kalau MV Raya ni macam tak balik raya, kalut raya apa semua kan. Kali ni dia macam maybe dia bertemu jodoh pada waktu raya, sebab tu nama dia Jodoh Lebaran. Lepak pasal sini tiba-tiba jumpa jodoh kan. Adakah itu storyline dekat sini? Pada dunia, ikhlas jodoh lebaran kan datang juga. Jodoh lebaran, jodoh lebaran. Aku perasan something. Shot ni dia nampak lebih kuning tau. Nampak tak? Dia nampak lebih warm daripada next scene pada yang ni. Is that saja ke apa? I don't know. Jodoh lebaran, jodoh lebaran, beragam jamuan selera, tersedia buat si dia. Mungkin hadir, mungkin tak tunjuk muka, lupa sayang jodoh belum adalah. You know what? Disebabkan tempat ni sebenarnya baru buka. So, I'm guessing like dia shoot pun baru lagi lah ni. 2, 3 kucing berlari, mana nak sama dengan si kucing belang. 2, 3 baju raya dah dibeli, jodoh di hari raya dah dapat ke sayang. Oh, cantik ada efek lens flare kat situ. Nampak tak? Sunlight kan pada matahari pada belakang tu. So kita dapat sedikit lens flare dekat muka dia tu. Very nice. Ini dia dah lebih warm sikit footage dia. Hey,
ni dia Dutch angle sikit Dia punya angle dia agak sengit sikit. Yang kita ramai peminat belakang atas tu. Lebaran kan datang, hati-hati balik raya. Kembang bunga jaga-jaga. Lebaran dengan Okay, dia buat teknik kamera tu dia pan left pan right setiap kali lelaki dengan perempuan ni dia macam ada satu battle dance kat sini awak. So bila lelaki ni punya turn dia kamera nanti pan kat dia. Lepas tu perempuan pula kembang bunga Pan. jaga-jaga. pan lagi. Lebaran dengan si dia. Kalau jodoh tak ke mana. Hey, ucapkan selamat. Sekejap nak tengok sekejap white shot tu. Very nice. Oh, this one. Oh, you can see the whole building, you know. Ucapkan selamat hari raya dulu. Kemudian nanti datanglah Oh, the top angle kamera, okay. bersalaman Ni. Kamera duduk atas. Mungkin salah seorang peminat tu duduk rekod kan. Dia pinjam footage dia. bermaafan pada dunia. Ikhlas jodoh lebaran kan datang jua. Wow. Orang-orang kat situ macam tengok free concert lah. Jodoh lebaran. Yeah, that one is very nice touch. This shot kat sini jap. Okay, shot ni very nice. Dia macam kamera duduk jauh and dia gunakan besi-besi pagar ni sebagai foreground. Very very nice touch lah. Jodoh lebaran kan datang jua. Okay, we have some bird angle view. Bird angle view, I mean bird eye view. Kita ada drone Jodoh lebaran kan datang jua. Jodoh lebaran. La 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 la. Dia macam cara kamera work dia kan. Dia macam satu event tau. Pernah tengok tak event yang macam konsert ke apa kan. Dia ada banyak kamera kan. So macam tu lah. Dia ada kamera A kat sini. Depan kamera B. Yo kat belakang. Kamera C duduk kat tingkat atas. Multi camera production, you know. MCP. Ada drone lagi. Dah ada jodoh ke? Dah ada jodoh ke? Pasti apa ujung-ujung macam tu pula. So yeah, bangunan Sultan Abdul Samad dengan Central Market. So yeah, itulah jodoh lebaran daripada Aisyah Retno. Apa pendapat hampa boleh let me know in the comment section down below. And kalau ada apa-apa cadangan untuk what MB should I react to next, boleh beritahu dekat aku di ruangan komen dekat bawah. And yeah, thank you for watching and I will see you in the next one. Ciao.